30 tahun yang lalu, membujur lalu menentang patah, berungga semaya, khabar-khabar pakai duk, semaya tak cukup 5 waktu, semaya di akhir waktu, semaya berungga, dalam semaya pun berungga lagi. Tak mikir 30 tahun aku sia kemeng, aku tak mati tiket tu, aku tak mati mun tiket tu. Pasal aku nak bagi ruang dan peluang kepadamu supaya kamu fikir, memberi istighfar dan bertaubat. Kalau aku mati tiket tu nak yakwi, mati dalam keadaan mung tak kena ngorik, tak kena isya, tak kena subuh, tak kena asar, tak kena zuhur, kematianmu tidak terjamin mati dalam Islam. Biar khabar kata kan.